Pernah tak tuan-puan beli barang bernilai RM3,000 lebih tapi tuan-puan menabung sikit-sikit serendah RM100 dan dapat fizikal benda tu? Kalau tuan-puan tahu lebih lanjut, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Tuan-puan, ini adalah satu parcel yang nilainya sekitar RM3,000 lebih. Jadi saya akan tunjukkan tuan-puan apakah barang ni. Okey, jom kita buka. Okey tuan-puan, maka dia akan letak dalam parcel warna hitam dan juga satu lagi plastik untuk security. Kemudian dia letak lagi dalam kertas putih macam ni tuan-puan, macam surat. Okey, dia lebih selamat. Okey, ini adalah kita panggil sebagai portable insurance. Jadi memang akan sampai dengan selamat lah tuan-puan ni. Okey tuan-puan, kita akan buka kita punya parcel warna putih ni. Alright, dan kita tengok apakah dalam isinya. Okey, saya dapat card holder berwarna apa kali ni? Jom tengok. Okey tuan-puan, shocking pink, sangat cantik. Jom kita tengok apakah saya dapat tuan-puan. Okey, ini adalah design baru. Okey, design bunga emas yang baru tuan-puan, 5 gram. Okey, di mana tuan-puan saya menabung sikit-sikit serendah RM100 sampai capai gram yang saya nak, boleh keluarkan item 5 gram macam ni. Macam mana dapatkan 5 gram ni tuan-puan? Ada dua cara. Bagi siapa hari ni ada bajet banyak sekitar RM3,500, tuan-puan boleh beli terus. Okey, yang kedua tuan-puan, di mana tuan-puan boleh menabung di akaun JAP Gold Accumulation Program dengan serendah RM100. Kumpul sampai capai gram yang tuan-puan nak, boleh keluarkan saja 5 gram seperti ini. Mudah kan? Jadi bagi siapa ni tahun 2026 nak belajar simpan wang fizikal macam ni, Dina Gold Bar dan macam-macam design lagi, maka boleh isi borang pesan kat bawah ni atau rujuk pin video saya untuk saya bantu tuan-puan simpan emas sampai kaya.